So hari ni kita continue dengan EX5. So aku tak sabar. So bukan tak sabar, cuma aku nak beli barang sikit-sikit. So sikit-sikit tu aku dah pasang dah sendiri. So korang tengoklah apa yang saya tengah buat. Enjin pun tengok dah pasang, nanti saya akan tunjuk. So spek dia ialah spek 56, blok 56. Yang lain semua standard lagi lah. Macam biasa ada cam, ada tu lah. So saya tukar kaos casing tengah-tengah tu, and then beli gasket semua sikit-sikit. Jom kita tengok enjin tu. Okey ke, padu tu padu. Okey, jom kita tengok enjin. So enjin dah siap. Aku dah pasang habis lah. Cuma tengok gasket semua aku dah pasang. Blok semua aku tukar, yang pecah-pecah semua aku tak pakai. So casing baru. So tak ada nombor lah. So nanti tengok macam mana. So tengah check timing lagi. So nanti naik, nanti check timing. So saya dah pasang semua dah. And then jom nak sarung sekarang, nak sarung kat motor. So semua dah tukar, blok baru, gasket semua baru, semua baru. Cuma pakai balik lah head pakai balik pasal aku dah korek lah head. And then gearbox semua lagi ni. Ini aku tak tahu apa benda, aku dah lupa dah apa benda ni. So orang cakap apa, tengoklah macam mana dalam tu. Tapi gearbox semua okey, masuk gear semua dah okey. So ni aku nak masuk, and then nanti kita test lah. So jom kita masukkan enjin dulu. Okey, jom kita masuk enjin. Jap, saya angkat enjin jap. Ya. Tada, enjin. Dan jom kita masukkan enjin jap. Saya angkat spana, box semua, dan hammer. Dan kita sarung enjin dulu. So seorang so kita try lah. Boleh ke tak boleh, tak tahu. So sekejap, aku ketuk sikit. Tak payah. Perlu jack tak? Rasa. Ya, masuk. Pakai kaki tak? Alright, satu skru dah masuk. Kalau dah sarung satu skru tu dah senang lah. And down like satu skru. Alright guys, enjin dah masuk dah. So kita nut sebelah. Nut dia kat sebelah. Aku pun tak tahu dah berapa lama. Alamak, skru terbalik lah. Aduh. Skru terbalik. Aku tak tahu dia ada panjang pendek. So, kita tarik balik skru. Okay. Dan alright. Masuk. So, mana nut dia? Ini ya. Okey. 12 lah. Yalah, 12 lah. Mana skru? Sekejap guys, aku kena cari pasal itu hari aku jalan-jalan. Tersepak skru tu. Tak ada lah. Tak ada, kena cari di skru. Satu. Lagi satu. Mana? Sini. Satu lagi kat atas. Okey. Aku pun lupa dia saiz apa 13 ke? 14. Okey, cantik. Safety card. Tahan dengan spana. Hai, sekejap guys. Aku ambil spana sekejap.
Okey. Satu. Alright guys, enjin dah naik. Cun. So kita taruh yang kick starter. Kita try crank tengok. Ada compression ke tak? Atau saya buat salah? Hehehe. Dah. Patut tahu minyak hitam tak? Payah orang. Rasa nak tahu minyak hitam tak? Untuk crank saja. So tak payah kot, kejap je. Tengok compression ada ke tak ada. Lepas tu check timing. Okey, so jom kita crank tengok. Alright guys, ada compression guys. So sekarang kita pasang balik semua barang ah. Ni cover, carburetor, mana carburetor? Mana carburetor aku? Oh, sini. Carburetor kat sini. Pasang carburetor dulu. Carburetor. Carburetor aku pakai Wave 125 tapi 28 mm. Lemak o-ring 28 mm lah. Besar sikit. O-ring dah nipis. Dah apa? Kecut. Okey. Sudah better. Lagi satu skru. Okey. Harap-harap semua okey guys. Takut aku. Aku rasa 2 kali je aku rasa aku buka EFI. Satu tu aku buka pasal aku nak korek blok. Korek blok pula. Korek housing tu. Sekali je. Dulu dah lama, berapa tahun dah. Alright, ikat sebelah sini. Masuk plug. Ini minyak ni. Kita kena beli filter lah. And then tegas sikit tak? Sekejap guys. Tengok ada exhaust gas sikit. Okay, ada. Pasal aku buat exhaust custom, sengit sikit. Aku tukar tengkuk dia. Aku pakai Legenda ni. Saya tu hari siapa? Afnan. Afnan dia ada Legenda tukar exhaust. So aku ambil lah dia ni ada lebih. Excited aku. Haraplah semua okey. Okey.
Dan sini washer dengan nut. Ikat arm. 14 box. Ya. Alright. Right. Tok minyak hitam. Cari minyak hitam sekejap. Cari minyak hitam, aku betang balik. Alright guys, so minyak pun aku dah isi. Lagi apa? Aku cover tu sekejap. Aku cover timing chain tu. Aku nut je. Nanti aku nak check timing balik. So aku nut kejap. Temporary minyak hitam tak keluar. Ini pun dah barai lah, kena tukar. Mana ni? Ayah. Okey. Double check head jap. Ketat tak? Ya. Alright. So ni kita sama-sama start guys. Aku pun tadi tak start tau. Tahu minyak hitam lah tadi. Alah, kunci. Orang tengok boleh hidup ah. Betul lah ini on. Kau tak tahu on ke off? Wish. Kenapa? Kita buka box ni. Box ni kacau lah. Lama. Alright. Kacau. Alright guys. Kita try lagi satu kali. Pasal tadi apa tu? Coil me wire putus. Pasal aku pakai apa injection ni, bukan carburetor. Oh. Dah start lah guys. Sekejap, just timing sikit. Right. Ya. Dah siap guys, dah start dah. Berasap. Yeah. Sukses guys, sukses. So aku buat okey lah, tapi belum tengok, belum test lagi dia ni gear semua betul ke tak betul. Tu pasang lagi gear. Cuma bagi start running jap. Tengok minyak semua okey tak. X5 dah siap guys. So kejap lagi aku nak pasang. Dan pergi test motor ni okey ke tak okey. So tunggu jap. Okey guys, motor dah siap. Aku dah test lah. Gear 1, gear 2, gear 3, gear 3 dia ketang macam sentak-sentak. Aku pun tak check gigi ada pecah ke tak pecah. So tak tahu apa benda ni.
So balik nanti aku nak buat research kenapa gear 3 dia sentap-sentap. Tapi enjin semua okey, dia smooth, power semua ada. Cuma tu lah, gear 3 je, gear 3 sentap, and then gear 4 okey. So aku tak tahu apa masalah. So aku rasa esok kena buka balik, check enjin tengok, buka balik barai balik housing sebelah, dan kita check tengok kita pun dah penat belum makan lagi. So jumpa esok, kita buka balik. Alright guys, daripada housing pecah and then motor pun dah tak ada. Pasal motor dah siap, motor extra dah siap. Aku dah check semua dah, aku buka balik dari tu tadi. Pasal gear 3 dia sentap-sentap, aku cuci balik semua, aku pasang, semua dah okey lah. So tak tahu apa hal. So motor dah siap guys. Ni nanti aku nak tukar exhaust je lah. So carburetor semua dah start, semua dah tune lah. So jom kita start dia. Susah kalau satu tangan. Sekali. So dah start lah, cuma idle dia nanti nak adjust. Tapi dah start dah guys. Cucu nak block 56 head aku dah korek dah. Carburetor wave 125 28mm lah. So dah siap lah, casing semua aku dah tukar. Dah siap, aku dah siap pasang lah. So macam mana guys, okey tak? So see you on the next video. Bye.